Hari ni penat pada tutup awal hari ni. Pada tutup kedai awal hari ni. Padahal barang banyak lagi. Tak larat. Kak dah yang tofu. Ya, yang tofu. Bukan tofu fry. Yang tofu. Oh, korang selamat berbuka. Selamat menjalani ibadah puasa. Selamat berbuka. Hampa tengok ni. Hari ni ada orang bagi dekat Farido. Farido dah excited dan nak rasa. Tadi Farido pergi apa groceries. Farido beli juga strawberry. Tiba-tiba mai buka kedai hari ni ada orang bagi juga strawberry. Alhamdulillah. Terima kasih. Kak Is, ya Allah. Kak Is, terima kasih banyak-banyak Kak Is. Semoga Kak Is dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan. Korang jangan lupa korang doakan Kak Is juga. Semoga Kak Is dimurahkan rezeki selalu, maju dalam bisnes Kak Is. Selamat buka. Ya, selamat buka korang. Pada rasa macam lama pada tak live kan, sebab pada busy. Pada kalau pada mai buka je kedai, pada tak sempat nak live. Ada tak siapa-siapa yang duduk ada pucung yang nak? Terima kasih. Yang nak apa nego kedai Ferdo. Tolong jaga kedai Ferdo. Tak larat lah. Saya nak ambil saya buka kedai kau tak? Esok Ahad cuti. Farda akan cuti setiap hari Ahad. Sebab hari Ahad orang tak kerja kan Ahad kan. So majoriti orang nak masak kat rumah. Kebanyakan orang hari Ahad dia akan masak kat rumah. So hari Ahad pada tutup. Hari lain semua pada buka. Dah berbuka ke? Belum. Sekarang pukul berapa? Korang sekarang pukul berapa? Tak dengar azan lagi. Alamak, saya lupa bagi tahu. Saya udah ayam tapi ayam kosong 7.12. Okey, thank you. Ayam kosong tapi pada lupa bagi tahu tak mak ais. Dia bubuk ais banyak. Lupa nak bagi tahu. Bang, nak tambah satu lagi boleh? Lemon kosong suam. Lemon kosong suam. Pada seorang je ke? Pada buka kat kedai je weh. Tak larat lah. Maru tu tunggu kat rumah. Tak salah. Yang salah. Apa tu? Jual apa? Hai. Jual ni yang tofu. Tapi kedai pada tutup dah. Nampak ni. Kedai pada tutup dah. Sepang nak ke Farda jauh tak? Mana jauh? Farda pun ada Sepang juga. Oh, ada lampu kat sini. Oh, kalau aku live ni lagi cantik ya. Betul tak? Sama je dah kan? Ke dah tu lagi cantik. How your diet? Totally okay. Cuma ada je kadang-kadang kita craving kan. Benda-benda lama tak makan ni. Craving benda-benda manis ni. Pada makan juga. Cuma satu mulut je setakat rasa. Tapi itulah, tu bukan cara diet pun. Apa? Tengoklah saya punya video latest kat TikTok. Repost lah sekejap. Repost je video latest saya. But you did your best. Terima kasih Ti. Sahur tak? Sekarang bukan sahur sayangku. Sekarang kita nak berbuka. Hai, awak lagi cantik. Telefon Farda habis dah kau. Hari ni tak habis lagi. Tapi Farda tutup dah. Farda tak larat dah. Pukul 6.30 lagi tadi Farda tutup. Jam berapa? Sekejap Farda tengok. 7.14. Awak kat situ 7.14. Rasanya TikTok tengah apa tu? TikTok tengah bug kau dah. Sebab tu edit pun tak naik. Ya ke? Korang repost lah sekejap yang latest. Saya baru je post. Silau. Oh. Tak nampak kan? Tak panas ke? Tak apa dah. Tak panas.
Kau ada favourite editor kau ada siapa kat TikTok? Semua favourite editor Farda. Nana, Su. Lepas tu ramai lah In tu. Farda tak kerti nak sebut nama TikTok dia semua nama-nama unik. Semua Farda suka. Yang mana yang Farda pernah repost dia punya video TikTok tu semua Farda suka. Yang mana yang saya tak pernah repost TikTok dia tu, tolonglah hantar kat saya. Janji edit pasal saya. Yang tu saya akan post. Kau ada saja nak bagi tahu saya di Sabah sudah berbuka. Ya ke? Selamat berpuasa awak. Happy iftar. Adalah Nana Farda suka semua je. Mana tahu Nana nombor 1 ke? Tapi semua Farda suka. Kau ada diet ke? Nak kurus juga. Diet awak tapi wah, Aina thank you. Diet tapi biasalah saya ni kan rangka besar. Bukannya senang orang yang macam saya nak turun berat badan. Saya dulu kan kita kan bekas budak sukan. So bila bekas budak sukan ni kita besar dengan otot. Lepas tu bila kita nak kurus kan dia susah lah. Bila kita dibesarkan dengan otot, lepas tu kita otot tu pula dijadikan lemuk. Lepas tu ni susah. Memang susah. Tapi kita kena buat cuma berat Farda turun. Cuma rangka Farda kan besar kan. Suruh tak nampak sangat. Berat turun je. Duk tema berat turun. Tapi rangka besar. Terima kasih. Korang lemon. Sedapnya ni. Tapi nampak perubahan Kak dah kurus juga. Terima kasih ampun. Baju raya. Mana boleh bagi tahu baju raya mana apa. Tadi baru family Farda pergi cari. Farda langsung tak cari lagi. Warna hijau-hijau ke hijau-hijau. Penatnya hari ni. Nanti terminum pula tu lah. Takut terminum. Itulah. Sama lah kalau rangka kita besar betul. Bila orang perempuan yang rangka besar ni, dia akan nampak sado tau. Dia akan nampak tubuh dia sado. Oh, sedap ni bau lemon ni. Tu nampak kau ada kat Reko. Reko tu kat mana weh? Kau dah tanya ayam macam sedap tu lah weh. Aku tak tahan weh. 2 minit lagi. Halo, tak dapat Nana meci-meci. Awak warna apa Nana? Boleh. Adik duk mana? Kelantan ke? Kelantan kat mana? Maceh. Hai orang Macang. Kau boleh nak datang Rauk lagi. Tak lama lagi. Nanti 5 hari bulan 4 hampa kena mai tau dekat Rauk yang tempat Farda nak pergi tu. Sebab ada something news untuk semua. 5 bulan 4 kita meet and greet. Ramai-ramai tau, ramai-ramai. Kau dah berbuka makanan. Hari ni Farda nak nak makan buah. Coklat. Buah strawberry. Lagi nak jumpa. Mai lagi jumpa. Mai kedai Farda ni kat Yung Taufu ni. SMK Puchong Permai. Sedap lah pula kamu punya. Siapa buka? Buka.
Ada kongkar pula. Korang malam ni pukul 7.50 saya akan post konten terbaru saya, potluck dekat rumah Alif Irfan. So konten potluck ni memang best sangat-sangat sebab depa semua AIT Makassar saya punya nyuruh taufu. Hampa kena tengok tahu konten malam ni tahu pukul 7.50. Lepas semua AIT Makassar saya punya nyuruh taufu.